Gold bar 250 gram ini, jika anda beli pada bulan Januari 2024, harganya sekitar RM81,000. Dan hari ini jika anda jual bertarikh 20 Ogos 2025, harganya adalah sekitar RM113,322 setelah mengambil kira tolakan spread 6%. Dengan perbezaan harga sebanyak RM32,322 ataupun keuntungan bersih 40% dalam masa 1 tahun lebih, semestinya ramai yang nampak keuntungan dari kenaikan harga emas yang naik mendadak dalam tahun ini. Tetapi anda perlu lihat balik, adakah anda patut jual emas apabila harga emas naik? Emas bukannya seperti saham, beli harga murah, jual bila mahal. Tetapi emas ini lebih kepada simpanan. Jadi pastikan anda jual emas anda dalam 3 situasi ini sahaja. Yang pertama, jual bila sudah capai matlamat simpanan. Contohnya, berkahwin, menunaikan haji ataupun dana persaraan. Yang kedua, jual bila anda ingin tukarkan aset emas kepada aset yang lebih baik, seperti tanah untuk kebun buah ataupun rumah untuk homestay yang dapat memberikan pendapatan pasif. Dan yang ketiga, jual dalam keadaan kecemasan. Bila anda sudah kehabisan duit simpanan ataupun bila anda ingin memulakan hidup baru di negara luar atas sebab pergolakan dengan negara asal. Jadi, bagi yang ingin memulakan simpanan atau ingin mengalihkan sebahagian simpanan anda ke dalam bentuk emas, anda boleh rujuk pin video saya untuk cara mendaftar akaun Publigo secara percuma dan saya akan bimbing anda kaedah simpanan yang terbaik untuk anda. Bertindak sekarang.